Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Baiklah, laporan dimulakan dengan memberi penumpuan kepada amaran angin kencang serta laut bergelora yang masih lagi berkuat kuasa sehingga ke hari esok. Amaran kategori pertama dan kedua melibatkan kawasan perkapalan Condor, Reef North, Layang-Layang, Reef South dan juga Buguran. Dan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan di kawasan perkapalan adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perairan, terutamanya melibatkan bot-bot kecil, rekreasi laut, sukan laut dan juga perkhidmatan feri. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Melalui paparan gema radar dapat diperhatikan hujan lebat berserta ribut petir kini sedang berlaku di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, iaitu melibatkan bahagian pedalaman negeri Kedah, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Begitu juga di negeri Pulau Pinang, kebanyakan bahagian di negeri Perak, juga Selangor serta melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, satu dua tempat melibatkan Negeri Sembilan dan Melaka serta di barat Johor. Dan kami jangkakan keadaan cuaca hujan ini akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Namun begitu, hujan masih lagi boleh berlaku sehingga ke tengah malam melibatkan negeri Perak dan juga Selangor. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan renyai-renyai kini sedang diperhatikan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sibu, pedalaman Kapit dan juga di Mukah serta Bintulu. Manakala di Sabah melibatkan bahagian Tawau dan juga pedalaman. Dan pada ramalan cuaca untuk malam nanti, kami menjangkakan hujan di Sabah akan beransur reda menjelang ke awal malam. Namun begitu, bermula pada lewat malam sehingga awal pagi di Sarawak, hujan lebat akan lebih tertumpu di bahagian tengah dan utara Sarawak. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera. Sebelum berpisah, kita saksikan dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama serta IPU di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.